Okay, so kita hari ni nak buat game dekat skatepark ni. So kita pergi tengok dulu lah macam mana keadaan dia. Let's go. Oh. Okay, korang nampak tangga tu tak? Ni, korang lepak atas tu. Macam tu kena bawa ni. Panjat lagi. Mana? Nak syarat Lebat lagi. Lebat dah ni. Cakap lebat memang beza. Guys, kita kena cancel plan ni. Aku rasa kan korang nak main game tak? Of course. Tak semangat. Aku jumpa korang dekat dalam kereta sekarang. Macam nak turun babi. Takut. Cepatlah. Pressure. Sangat. Pressure, turun je. Turun je. Tarik. Casey, tarik dia, Casey. balik. Macam mana turun? EJ, turun je. Takut. Jangan Jangan okey. Turun je lah. Lempar slipper dulu. Slipper. Takut. Duduk dulu. Tinggal jadi. Ha? Duduk. Duduk. Tolak buntut. Tolak je buntut. Baju Mardi ai. Aku terajang kau nanti. Cepatlah. Takut. Bonton ai. Okay guys, welcome back to our channel. Untuk episod kali ni kita ada game baru. Kita nak main green flag dengan red flag. Saya nak perkenalkan orang-orang penting dalam show kita hari ni. Nama saya EJ Lee. Saya Rainbow Flag. Hai, nama saya Nini. Hai, nama saya Mat. Hai, nama saya Kaisi. Dan saya macam biasalah. Abang Denny. Red flag. Okay, untuk episod kali ni game dia korang dah tahu belum? Belum. Okay, let me explain. Hari ni aku akan bagi korang satu subjek. Korang kena rate dia red flag ke green flag. Dan kenapa? Simple kan? Simple. Okay. Okay. Are you guys ready? Okay. Soalan pertama. Partner selalu nak tahu kita dekat mana? Green flag. Ada Caring. Okay, pasal kita takut apa-apa jadi kat kita. Sama lah macam saya. Tak tanya pun. Partner reply pendek-pendek. Green flag ke red flag? Red flag? Yelah, kita effort chat panjang-panjang, voice note, semua video note, semua. lagi depan lah. Oh, daripada pendek eh? Dia reply macam mana? Okay. Good Ya, morning. okay. Okay. Okay, bye. Gelak tak caps lock. Tak caps lock. Okay, soalan seterusnya. Move on. Partner suka spend time dengan kawan daripada kita. Aku ni siapa? Couple dengan kawan kau tu. Ha? Kahwin dengan kawan kau tu. Tak payah ada aku. Lambos. Oh my god. Pernah ada experience ke? Ada. Ada. Apa yang paling teruk? Tinggalkan kita sampai 2-3 pagi. Ya, I lepak kawan I, tapi aku lah perempuan lain. I dekat hospital. Dia tengok dia pergi lepak dengan lelaki lain. Kantoi lah kita dua. I kat hospital tau. Dia pergi lepak. Partner selalu busy dengan kerja. Kaisi tak tahu nak ambil yang mana dah. 50-50. Okay, korang explain. Kaisi dulu. Kenapa hijau? Ya, dia pun ada dia punya kejaya. Takkan kita nak berkepit 24 jam dengan dia je sampai dia lupakan kejaya dia. Takkan busy je. You kan PA I. Kenapa pula nak busy buat Kan. kerja lain? Nanti busy Nanti lupakan kita- I. You tak chat I. Kak Habib nak cerita. Apa kau pandang aku? Lepas tu apa aku rumah nak buat apa? Masak Tengok lah. gambar je ya. Anak dal. Melukut tepi gantang. Partner tak kisah kita keluar malam.
Ingat aku ni perempuan apa? Clubbing. Betul-betul. Kenapa? Malam ke? Di training? Training bodoh itu kerjaya. J, kau siang malam keluar. Tak, dia macam Pergi ni. mana Dandal? Malam kita pergi surau. Kita solat isyak. Sampai pukul apa? Solat isyak pukul berapa tak tahu. Kita ada khutbah, Ketebah. makan-makan dengan ustaz, imam. Okay, kita tengok dia punya ketubah. Tu korang tak keluar malam lah? Kita orang keluar malam sama-sama. Ha. Sebab Casey PA Mat. Betul kat situ. Jadi sama-sama je. Kita akan tinggalkan dia seorang-seorang. Partner tak check phone langsung. Buang je phone kau tu. Ini depannya. Kenapa lah? Yelah, cakap je kau tak ada spark lagi kau nak bercinta dengan aku. Kau ada lelaki lain. Cuba kalau lelaki. Kau ada perempuan lain. Teruk. Tengok. Tak, I cakap on behalf. Oh ya. So, jawapan dia apa? Boleh check ke tak boleh? Boleh. Yang merah ni? Saya trauma lah nak check. Apa dia cakap dalam hati I ada you seorang, tapi dalam WhatsApp kita tak tahu berapa orang. Dalam hidden tu. Bahaya Partner terlalu friendly dengan semua orang. Kau faham? Apa masalahnya nak kawan-kawan dengan semua orang? Aku je kawan kau. Aku lah reflect. Aku ada kawan. Aku lah reflect. Kalau partner korang ada kawan tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Apa pasal? Tak boleh, kawan tak boleh pakai. Kawan kalau jenis yang bawa kita ke tempat-tempat yang elok ke. Macam saya tadi cakap gitu. Kawan macam ni je. Okey, yang macam ni je. Sama-sama kawan. You kat mana? I tengah solat ni, jap. Ada kantor Razak Education Center. Oh kan, I tengah solat ni. Allah, macam tu. Dah lah. Kawan dengan I je. I bagus. Partner suka buat lawak dengan orang lain. Opposite gender. Dah lah tak handsome, tak kelakar pula tu. Sibuk nak kelakar dengan orang Tak. lain. Kelakar Apa? kelawak. Apa masalah kau melawat dengannya? Pak Lui. Kami patung ke? Aku take tu. Kami ada perasaan juga. Mix. EJ mix apa? Mixed feeling. Partner tak post kita dekat social media. Kenapa? Takut kantoi ke? Jaga market ke? Ni dua ni mix feeling ke? 50-50 sebab kadang ada yang benci, ada yang dengki. So kita kena jaga. Tapi berhati-hati. Ain banyak kat luar sana. Siapa? Mana? Air mana? Sedikit air. Market Ain bukan Ain Okay, good. Partner tak pernah cemburu. Red flag lah. Cik merah pula. Kenapa? Aku kena jealous saya dengan lelaki lain. Perempuan lain. AJ ni kata busuk lah. Partner selalu nak space atau me time. Masa awak hanya untuk saya. Kaisi hijau lah. 3 lawan 1. Kenapa Kaisi? Sebab Kacik kan gila kan. Dia nak kacik seorang-seorang. saya perlukan masa untuk cakap seorang-seorang. Dia cakap Untuk berangan. Berangan. Partner tak kisah anniversary. Date tak penting. saya rasa saya tak penting lah kalau macam tu. Awak delete je dah nombor saya. Bye babe. Partner protektif sampai limit tak tentu. Jin kenapa hijau? Overprotective. Oh, EJ love. Kenapa EJ? Sebab I rasa macam dia care sangat kat I. Kau je lah dengan aku. Apa dia? Tak ada apa. Macam it shows that orang tu care pasal kita. Macam But overprotective. I like it. Contoh macam you nyamuk, dia pergi buru semua nyamuk tu, dia bunuh semua. Oh, takkan macam hero Tamil. You nyamuk. Macam tu. Tengok you, dia tengok I pap gaduh. Partner selalu nak tahu password. Dia tak kisah. Terbalik. Saya okey je. Kau ambil je lepasan mak, bapak aku, adik, semua nenek aku. Kau suruh apa lah? Kau suruh apa lah? Tak ada suruh apa. It's just Dia macam ada gambar ni. selagi belum berkahwin, ada ikatan. Ni. Partner tak romantik tapi setia. Yeah.
Apa je? Dia tak romantik tapi setia. Aduh. Dia tak romantik tapi dia setia. Nak Okey je. romantik. Je cepat je. Setia tu bonus. Setia tu bonus. Kan? Janji kau setia So ke yang Mira ni tak nak lelaki yang setia lah. kau tak romantik pun Mestilah nak, tapi kenalah ada romantik juga. Asalkan dia setia. asalkan dia setia. Tak Tak ada apa, ni. biar I romantik. Biar I ajar dia jadi romantik macam mana. Ya, okay. Partner jujur. Walaupun benda tu sakit sangat. Jujur tapi sakit. Okay lah. Jujur tapi sakit. Suka suka orang yang jujur lah. Cakap je, tak ada marah pun. Ya ke? Apa cakap je kau pergi keluar malam. Kenapa nak kau off location? Cakap je lah, aku tak marah. Tapi kau tunggulah kau balik nanti. Tunggulah kau balik nanti. Partner tak pandai express feeling. Kau mampu cinta dengan patung. Partner suka kacau atau usik kasar. Nah. Jangan sangat-sangat saya kan. Wah, Nini suka. Kaisi suka. Kenapa? Supaya boleh sepak. Tak ada lah macam tu. Betul? Tak ada boleh sepak. Sepak je. Cepat je. Dan kita ni garang. Dia macam sepak tak cover diri sendiri tau. Yeah. Kau omel lah. Yang merah. Jangan menguji saya. Nanti saya buat balik kan marah, merajuk, entah apa-apa. Jangan, saya tak suka membalas. Tapi kalau over the limit tu memang kau sini jap, kau sini jap, sini jap. Macam tu. Ini last for today. Partner jenis janji dia buat, dia tak buat. Yalah, memang ni. Kenapa? Lu jangan sembang kasi bimbang lah. Kita dah habis soalan-soalan kita. So sekarang ni kita nak buat sesi bonus. Kalau partner korang, following dia banyak perempuan kalau lelaki. Banyak perempuan daripada lelaki. Maksud partner tu apa? Lelaki ke perempuan? Tapi dia cakap tu semua kawan-kawan biasa dia je. Dia tak nak unfollow. It's okay. Dia tak nak unfollow? Dia tak nak unfollow sebab You buat, I buat lah. Fans so square. siapa warna apa? Hai. Hai, dia jealous lah tu. Oh, kau cemburu. Kau cemburu. Mestilah. Tapi sayang. Baik, kita punya game hari ni red flag or green flag. And korang dah dengar diorang punya pendapat semua. Kalau korang rasa pendapat diorang ni tak best sangat, korang boleh komen dekat bawah. And kalau korang ada red flags pasal diri korang, korang boleh komen dekat bawah juga. And see you guys next episode. So jangan lupa untuk follow, Like. And share. Dan jangan lupa untuk subscribe. Tekan notification di notification YouTube anda. Jangan marah. Tak rekod sini. kenapa? Tak record? Serius lah? So kena buat balik? Aduh. Je. So daripada soalan-soalan semua tu tadi, Sia-sia lah. Kita buat balik korang okey ke? Tidak. Setengah jam je kan tadi kan? Okey tak kita buat balik? Sorry lah guys. kerja. Ha? Tapi lollipop dah. Tak apa lah. Okay. Janganlah marah. Nak pakai balik ni, kat ni. Yang tu rekod. Tak record. Yang tu rekod. Sebelum ni. Yang sebelum tu, yang hello guys, yang 30 soalan tu. Aduh. Okey tak kalau kita buat balik? Okay je. Boleh je. Kaisi okey? Okey. Tapi dah habis. Aduh. Iji. Okey tak? Kerja. Okey dah. Tapi minum air dulu lah. Mana sangat? Ingat. Tak boleh minum air. Dia tak ada masa ni. Dia gelap. Okey. Garang sangat. Alright. Tak bagi minum air. Okay, jom. Lollipop pun dah habis. Okay lah. Okey, jom balik semua. Okay. Kalau orang tu?
Tipu. Red flag lah. Orang rasa red flag tak kalau orang tipu orang? Oh ni terus ni Red flag. Jujur je lah. Buat tipu buat Dah apa? suka orang tipu-tipu. Jujur boleh, jujur. Rasa kalau orang tipu, Kalau orang tipu marah lah. Kalau korang dapat tahu yang tipu, apa korang buat? Gila saya marah. Marah lah. Kita pula marah. Aku pejak-pejak kan. Saya Sepak kau. Di sini contoh macam dia ni ya, dia tipu korang. Dia lupa rekod video. Oh Saya tak nak kurang ajar. Saya okey je. Banyak kau. Saya tinggalkan sekolah, saya tak nak curi-curi. Green flag. Nyesal aku cakap green flag tadi. Sesuai lah dia pelakon kan. Balik. Guys, thank you so much for today. Raja. Nak. I nak McD. Baik belanja makan. Oh hai, tipu orang. Tak move on. Janganlah marah.